Pelakon Datin Rebecca Islam bertindak memadam semua hantaran berkaitan Datin Sri Syahidah dalam akaun media sosialnya atas nasihat dan demi menghormati abang sulungnya yang merupakan suami baharu kepada Bonda Rozita Ibrahim. Difahamkan, Rebecca mendedahkan menerima nasihat daripada abangnya berkaitan isu hangat yang tulas sejak semalam. Selain itu, Rebecca menulis bahawa beliau berterima kasih atas segala teguran nasihat dan kata-kata yang positif yang diberikan abangnya. Terdahulu nama Rebecca menjadi sohor dalam platform media sosial selepas dia membidas kenyataan Syahidah yang mendakwa dirinya sebagai seorang yang suka mencari publicity kerana seri berkongsi perihal ibu mertuanya iaitu Bonda Rozita Ibrahim dalam media sosial. Kemudian, Rebecca yang berang dengan tindakan Syahidah itu menggelarnya sebagai makcik bodoh dan seorang yang bermulut jahat. Tidak terhenti di situ, Rebecca turut memuat naik komen netizen yang mendedahkan aib Syahidah. Bagaimanapun, anak Rozita Ibrahim tampil membidas pelakon tersebut tentang keluarganya seolah-olah sedang bercakap kepada diri sendiri. Dalam pada itu, Imani menegaskan Rozita atau Bonda Rozita menjelaskan Rebecca tidak selesa apabila pelakon itu menyiarkan gambar dan videonya di media sosial. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan Datin Rebecca Al-Islam dipermudahkan dan terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.